Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang setia menonton videoku. Pagi ni hari Jumaat, lagi 1 bulan lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Pagi ni atuk nak bercerita sedikit tentang keadaan di Bandar Kirara pada saat ini. Depan rumah ni ada tertulis dilarang membuang sampah di kawasan ini, denda 2000. Alamat terletak. Jadi sekarang pada saat ni dah bersih dah tempat ni. Pokok dah dipotong, tidak boleh buang sampah lagi di sini, dan keadaan pagi ni agak lengang sikit. Tak ada macet di depan rumah tu ya. Ni macam keadaan sekolah pun okey. Dah cantik dah dari depan rumah atuk sekarang. Bersih pemandangan nak memandang ke sekolah. Tengok. Ni kereta Mama Isyam. Depan kita rumah ni, inilah rumah kita. Kita ada tanam pokok, macam-macam pokok ada. Itu pokok mangga, pokok betik. Alhamdulillah, dia subur lah dekat sini. Ini pokok daun salam. Kalau nak menggulai, semua ada pokok-pokoknya di sini. Ada daun salam, ada daun limau. Ini keadaan di belakang. Ada pisang. Ini tapang untuk badminton anak-anak. Ya, ini banyak. Ni daun sirih subur. Jadi inilah keadaan Kendara pada saat ini. Mana yang cari rezeki, bolehlah cari rezeki pagi-pagi dari barang rongsokan. Lagi untuk penawan kita ya. Burung-burung berkicau banget. Ini dah ditulis oleh MPSJ depan rumah ni. Dilarang membuang sampah di kawasan ini, denda 2000. Okey. Ini pokoknya dia dah potong, dah bersih. Semua dah. Ini sekolah. Dah cantik dah pemandangan sekolah. Kita boleh tengok Mio main bola nanti. Ni tempat sekolah Mio. Itu semua dah masuk kelas lah. Dia orang dah masuk kelas. Ni tempat sekolah Mio dengan Amai dan Aisyah, Manda, semua dia sekolah di sini. Okey. Ini halaman kita. Ini rumah kita di kalau pernah ada kereta Datuk Sulawesi, ada kereta Isyam. Di belakang itu ada flat tinggi-tinggi. Kelapa muda pun ada pokok. Okey. Cuma pokok mertua kita yang tak berbuah-buah lagi. Kita harapan. Ini kebun kita ada pucuk ubi pun banyak. Pucuk ubi tinggal ambil aja, banyak kita tanam. Ini pokok mertua. Pokok mertuanya sampai sekarang belum masak berbuah lagi. Belum berbuah. Pokok mertua ni istimewa, buahnya macam rambutan. Pipulus tak berambut-rambut. Tapi rasa macam durian. Bentuknya macam rambutan. Ini
ikut mak tua. Dah lama ni kita bawa dari Pekanbaru dulu, tapi tak berbuah. Yalah, nantilah kita, semoga Allah bagi kita buah buka mak tuan. Okey, ni depan tu rumah Cina dah dijual dari Melayu, jual ke Cina, sekarang dah India pula beli. Ni rumah. Ini kawasan Bandar Kendara. Yang jogging. Okeylah. Tu Tuan Haji. Okey. Ini sajalah cerita kita pagi ini dari Bandar Kendara, hari Jumaat 18 Januari. Lagi 1 minggu kita memasuki bulan puasa, insya-Allah. Semoga disampaikan Tuhan sampai hari menyambut puasa tahun ini, insya-Allah. Semoga Allah berkait hidup kita, sampaikan hasrat dan selalu iktikaf pada bulan puasa, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.